Ustaz nak tanya, dosa peribadi ni macam mana sebenarnya? Dosa peribadi kita dengan Allah lah. Macam orang minum arak kan, dia buat maksiat peribadi, orang tak tahu dalam rumah, tempat tertutup. Dia minum arak. Okey. Tapi kita tak nak cakap ke? Dia buat sembunyi-sembunyi. Oh, buat sembunyi-sembunyi. Okey, kita nampak tu, kita sebar-sebar. Yang tu yang kata sebar aib tu. Oh. Ustaz, kalau pemimpin yang pula buat macam mana pula? Pemimpin dia kena tunjuk contoh yang lebih baik lah daripada rakyat. Kan, pemimpin kalau buat benda mungkar terang-terang, kan, ada perempuan pergi gomo nak salam macam tu, kan, lepas tu melari terketik-ketik macam beruk, kan, loncat-loncat dan macam orang mabuk, kan. Takkan kita nak diam. Pemimpin negara mana?